Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz bin Muhammad Marbat, nombor matriks KIDL 2409040008 dari Diploma Pendidikan Islam semester 5. Hari ini saya ditugaskan untuk mengajar subjek Jawi. Sebelum kita mulakan kelas, mari kita mulakan dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulakan dengan topik hukum penulisan Jawi yang pertama, iaitu hukum Darlong dan luar Darlong. Sebagai pengenalan, tulisan Jawi adalah salah satu tulisan warisan di mana tulisan ini merupakan tulisan asal yang digunakan oleh orang yang terdahulu yang akhirnya kini digantikan dengan tulisan Rumi. Namun kini, tulisan Jawi masih lagi digunakan dalam hal ehwal orang Islam. Seiring dengan peredaran zaman, tulisan Jawi mengalami banyak perubahan perkataan untuk memudahkan pembaca melontarkan sebutan ejaan yang betul dan tepat. Perubahan tersebut berlaku mengikut hukum dan peraturan agar memastikan penggunaan tulisan Jawi kekal relevan pada masa akan datang. Antara hukum atau peraturan tersebut adalah hukum Darlong. Mari kita lihat kepada penggunaan hukum Darlong ini. Hukum ini hanya terdapat pada perkataan yang melibatkan suku kata terbuka alif-alif atau AA dalam tulisan Rumi. Hukum ini tidak terpakai andai melibatkan suku kata terbuka yang lain ataupun suku kata tertutup. Tambahan pula, tidak semua huruf kita boleh gunakan sistem hukum Darlong ini. Huruf yang boleh gunakan hukum Darlong ini hanya ada 5 sahaja, iaitu Dal, Ra, Lam, Waw dan Nga. Seterusnya, apabila kita ingin mengeja perkataan yang ada hukum Darlong ini, suku kata akhir perkataan tersebut perlu ditambah dengan huruf alif. Mari kita lihat satu contoh, iaitu perkataan dada. Perkataan dada adalah bersuku kata terbuka AA. Macam kita bincang tadi, hukum Darlong hanya melibatkan suku kata jenis ini sahaja. Seterusnya, suku kata akhir perkataan dada adalah da, iaitu bermula dengan huruf dal. Huruf dal merupakan salah satu daripada hukum Darlong. Disebabkan ciri-ciri tadi menepati hukum Darlong, maka suku kata akhir da tadi perlu ditambah dengan huruf alif. Contoh perkataan yang menggunakan cara bina yang sama adalah seperti perkataan cara, pahala, ketawa, nganga dan sara. Kalau kita lihat di sini, semua perkataan ini suku kata akhir mereka semua ditambah dengan huruf alif. Sekarang, kita lihat kepada hukum seterusnya, iaitu hukum luar Darlong. Hukum ini sama seperti cara membina hukum Darlong tadi, yang mana ia melibatkan suku kata terbuka alif-alif atau AA dalam tulisan Rumi. Selain itu, huruf selain daripada huruf Darlong, iaitu contohnya seperti huruf ba, ta, ca dan lain-lain lagi boleh digunakan untuk hukum ini. Seterusnya, berbeza dengan hukum Darlong, suku kata akhir perkataan tersebut tidak perlu ditambah dengan huruf alif. Antara contoh perkataan yang menggunakan hukum luar Darlong adalah seperti saya, rasa, baca, tanya, jana dan daya. Ada banyak lagi contoh perkataan yang menggunakan hukum luar Darlong.
Seperti yang kita lihat dalam perkataan-perkataan tersebut, ialah semua perkataan ini, suku kata akhir mereka tidak ditambah dengan huruf alif. Itu sahaja untuk hukum derlong dan luar derlong. Seterusnya, mari kita buat sedikit latihan pengukuhan berkenaan dengan hukum derlong dan luar derlong. Baik, sekarang kita dah masuk kepada kuis, yang mana kuisnya adalah berbentuk permainan di dalam taman lah. Yang mana dalam taman ni ada 10 bola dan kita kena jawab bola-bola tersebut lah. Soalan-soalan di dalam bola. Baik, kita lihat kepada soalan yang pertama. Berapakah jumlah huruf dalung? Tadi kita dah belajar huruf dalung ada 5. Baik, kat sini jawapannya adalah 5. Submit. Baik, betul. Seterusnya kita lihat kepada soalan yang kedua. Baik, soalan yang kedua. Antara berikut yang manakah bukan huruf dalung? Bukan. Maksudnya huruf dalung kita belajar tadi ada 5, dal, ra, lam, waw dan ngah. Kat sini dia bagi dal, ra, mim dan waw. Jadi jawapannya adalah mim. Sebab mim bukan huruf dalung. Baik, seterusnya kita lihat kepada soalan yang ketiga. Baik, soalan yang ketiga, adakah huruf kaf termasuk di dalam huruf dalung? Tadi kita dah senaraikan ada 5 tadi. Jadi kaf tak termasuk lah. Jadi jawapannya salah. Baik, seterusnya yang keempat. Mana soalan 4? Minta maaf dia berterabur sedikit. Baik, soalan 4. Hukum dalung hanya terpakai untuk perkataan suku kata ya alif sahaja. Baik, macam kita dah belajar tadi, hukum dalung hanya melibatkan perkataan yang ada suku kata alif-alif ataupun AA. Jadi kat sini dia tanya untuk suku kata ya alif. Jadi jawapannya adalah salah sebab ya alif dia tak menggunakan hukum dalung. Okay, seterusnya kita lihat kepada soalan yang kelima. Baik, soalan yang kelima. Adakah suku kata akhir perlu ditambah huruf alif? Yang ini merujuk kepada hukum dalung tadilah. Jadi kalau hukum dalung suku kata akhirnya kita kena tambah alif. Jadi jawapannya adalah betul. Seterusnya kita lihat kepada soalan yang ke-6. Baik, yang ke-6. Perkataan darah merupakan perkataan daripada hukum dalung. Macam kita lihat tadi, hukum dalung hanya melibatkan 5 huruf, iaitu dal, ra, lam, waw dan ngah. Jadi suku kata akhir dia adalah ra alif. Jadi bermula dengan huruf ra lah. Jadi huruf ra termasuk dalam hukum dalung. Jadi jawapannya adalah betul. Seterusnya kita lihat kepada soalan 8. Soalan 8, yang manakah perkataan yang tidak menggunakan hukum dalung? Jadi jawapan yang disenaraikan adalah ketawa, dada, jana dan sarah.
Untuk hukum darlung, kita kena tambah alif. Tapi untuk hukum luar darlung ataupun yang tak menggunakan hukum darlung, kita tak perlu tambah alif. Jadi kat sini hanya ada satu jawapan saja, iaitu jana. Baik, seterusnya kita lihat kepada soalan 8. Oh, silap, 7. Dia minta maaf ya. Baik, seterusnya kita tengok kepada soalan 7, yang manakah perkataan yang menggunakan hukum darlung. Baik, hukum darlung tadi kena tambah alif. Hukum luar darlung ataupun yang tak gunakan huruf darlung tak perlu tambah alif. Jadi kat sini hukum darlung kena tambah alif, jadi jawapannya nga. Baik, soalan 9. Yang ni soalan 9 ni dia soalannya agak susah sikit lah, sebab kita kena bina satu perkataan yang ada hukum darlung. Tuliskan satu perkataan yang bermula dengan huruf jim yang menggunakan hukum darlung. Jadi perkataan yang mula dengan jim yang ada hukum darlung, macam kita belajar tadi, hukum darlung belakangnya mesti ada huruf dal, sama ada huruf dal, ra, lam, waw dan nga. Baik, kita akan cuba satu persatu lah menggunakan huruf jim dan menggunakan huruf 5 tadi. Baik, jawapannya jada bukan, jara bukan, jala boleh jadi, jawa boleh jadi, janga bukan sebab tak ada maksud. Jadi kita akan ambil jawapannya, jala, sebab yang tu yang mudah lah. Jim alif, lam alif. Baik, kita hantar. Baik, betul. Dan soalan yang terakhir, soalan yang ke-10, tuliskan satu perkataan yang bermula dengan huruf nun yang menggunakan hukum darlung. Baik, macam tadilah, kita kena cuba satu persatu menggunakan huruf nun dan huruf-huruf darlung. Baik, yang pertama nada boleh jadi, yang kedua nara tak ada maksud, yang ketiga nala boleh jadi, yang keempat nawa tak ada maksud, dan yang ketiga nanga tak ada maksud. Jadi yang mudah kita ambil nada lah tadi, nun alif dan alif, nada. Baik, betul. Jadi semuanya 10 markah dan kita masa 8 minit lah, sebab soalannya tadi agak berterabung. Baik, jadi untuk latihan pengukuhan itu sahaja. Sebelum kita habiskan kelas, kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Sekian, terima kasih.